Okay, hai, Assalamualaikum semua. So, sekarang ni saya ada haul nak buat. Saya ada 3 item je, mostly untuk saya punya DJI action camera dengan saya punya jam, okay, smartwatch. So, kita ada 3 parcel untuk unbox. Sekejap saya tunjuk. Ya, saya kira ada 3 parcel nak buka, nak unbox. So, jom kita unbox sama-sama. Saya rasa saya nak unbox yang ni dulu. Dalam plastik ya. So, double secure. Sebab mungkin ni ini bukan daripada China. Ni daripada Malaysia saja. Ini adalah saya punya screen tempered glass. Screen protector tempered glass. Saya rasa saya kena pasang sendiri, which is saya fail bab tu, tapi kita cuba. Okay, kita cuba. Okay, second parcel to unbox. Kita pilih parcel yang dalam kotak lah. Never mind. So, ni adalah saya punya. Saya pakai tali ini. Saya pakai strip band yang ini. Okay, besi juga. And then saya nak tukar kepada ini. So dia ship from China. Dia lambat sikit lah sampai. Macam biasalah, kalau order barang daripada China memang kena bersabar sikit. Dia lalu lautan dalam, lautan China Selatan. Next parcel kita nak unbox is this one. So the reason saya beli casing ni adalah untuk letak dekat saya punya kamera DJI Osmo Action 4 tu lah. Sebabnya hari tu dia terjatuh dan hati saya sangat-sangat sedih dan pedih dan perit. So saya ambil inisiatif, saya terus beli waterproof punya, supaya kalau jatuh pun yang insyaAllah yang akan retakkan apa benda ke dia ni, bukan kamera saya ya. Yang ini adalah dia punya anti-fog. Okay, anti-fog maksudnya dia tak berkuap. Dia tak akan jadi kelabu berasap macam tu. Ni fungsi dia. Nanti lagi saya tunjuk kat mana dia letak. Ini adalah kamera yang saya maksudkan. Dia jatuh hari tu dan baik, alhamdulillah, tak ada pecah, tak ada retak, tak ada apa. Alhamdulillah, sangat-sangat terima kasih banyak-banyak ya Allah. Okay, so dia ada casing, tapi casing dia tak cover sampai ni, dia terkeluar. Nampak? So saya kena ada screen protector. Saya kena ada casing dia. So casing dia cover sampai depan. Nampak? Barulah secure. Tapi legit casing ni berat ya. Sangat berat dia. Okay, sorry korang, dia tak boleh touch. So sorry. So korang kena buka, setting dulu, ataupun korang just control melalui phone and then guna apps dia DJI Memo. And then korang control lah, korang nak video ke, korang nak kamera, korang nak gambar ke. Okay, so control daripada phone, ataupun kalau rajin buka tutup lah. So if korang ada casing ni, korang memang tak boleh ambil video portrait. Sebabnya dia tak ada magnetic punya connection. Okay, so korang kena macam ni saja, which is fine by me. Ke landscape dia boleh just crop jadi portrait. Kalau portrait nak crop jadi landscape, macam tak cantik. Okay, so begitulah kaedahnya. Okay, so itulah unboxing saya pada hari ini. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next time. Bye.